Masa bila? Konsert ibu. Masa konsert ibu. Afwa nak nyanyi dengan ibu? Betul ke? Afwa yakin ke Afwa? Afwa nyanyi lagi hebat daripada ibu ya? Afia pun nak? Weh, Afwa minta nak nyanyi masa konsert lah weh. Afia pun. Anda betul ke? Tok T pun terkejut ya bila dengar Afwa kata Afwa nak nyanyi sekali dekat konsert nanti. Tapi yang pasti ramai yang akan beli tiket bila tahu Afwa nak menyanyi ni. Adik betul ke adik? Afia confirm. Afia lah. Adik memang betul-betul nak nyanyi dengan ibu masa konsert? Lagu apa? Ibu tahu lagu apa? Bye-bye. Bukan lagu tradisional ibu tu yang adik suka nyanyi tu. Ni na 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 ni 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 na. Ha 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 ha. Okay, kita try. Hai. Dan na 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 na. Kena kuat lah kalau nak nyanyi dengan ibu. Ada mikrofon nanti. Okay. Nanti kita test sekali. Katanya Afwa dah lama rancang nak nyanyi sama-sama dekat konsert nanti. Tapi Tok T je yang lalai. Bukan apa, ramai yang takut Afwa tutup pula mic nanti. Ibu, Hmm? nyanyi dengan ibu. Masa bila? Konsert ibu. Masa konsert ibu. Afwa nak nyanyi dengan ibu? Betul ke? Afwa yakin ke Afwa? Afwa nyanyi lagi hebat daripada ibu ya? Afia pun. Afia pun nak? Weh, Afwa minta